Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua kanak-kanak yang berusia 20 ke 30 tahun. Zif di sini dah hari ni kita nak buat reaksi tentang Puteri Bali pula lah. Yang perut kedai boy tu. Jadi dalam trailer yang lama tu kita dapati yang Bali ni dia menggunakan kipas sebagai senjata. Dan pada awalnya saya ingatkan dia nak halau dia awan tu. Tapi rupa-rupanya dia pergi tukar air hujan jadi buih juga. Dah kenapa pula jadi gitu tak tahulah pasal apa. Jadi masa tu saya agak pelik jugalah. Macam mana pula jadi macam tu. Peliknya lah. Jadi dalam trailer ni kita nak saksikan apa benda pula lah dia nak tukar lepas ni. Mungkin dia tukar ayam goreng dia tu tukar jadi ikan goreng ke apa. Tak tahulah. Dah kenapa pula OPP ni. Silau lah kepala botak korang ni. Pergi dari sini. #20th anniversary. Yeah. Burung-burung berkicauan. Ada gerabak kuda. Cantik tak? Korang kan ada magic. Kenapa tak tukar gerabak kuda dia dari kereta? Tu dia Bali. Guna kipas dia. Rumah siapa? Ha? Istana pula apa? Dome. Dari luar pun nampak buruk dah. Patut patut Jadi trailer lama ayam ni kek pula. Macam-macam. Bukan kek. Makanan laut. Badak muka. Tamak sangat. Lawan dengan siput. Siput ketam ke pun tak tahu. Woi. Apa benda ni? Apa benda ni? Ada sesungut. Tukar dia jadi ayam. Cepat. Cai. Lah, takut. Marah. Macam biasa. Tukar jadi kipas besar. Buat dia taufan ke apa ni. Marah. Alah, tu je ke. Jadi kita ada Puteri Bali. Dia nampak ada rumah kat tepi pantai tu lah. Lepas tu dia nampak ada makanan berlambak atas meja tu. Makanan laut mungkin. Macam mana dia tahu ada kat situ? Lepas tu ada siput tambah ke ketam je tu. Siput ketam. Lepas tu ada bapak siput ketam ni. Dia serang tu lah. Serang Bali tu. Dan nampak lah Bali berlawan dengan Natang ni. Dia guna kuasa angin dia kat sini. Dia tak tukar ke apa-apa. Ingatkan dia nak tukar siput tu jadi ayam ke apa. Lepas tu dia marah sebab kasut dikotor apa. Macam biasa tu kok dia guna kipas tu jadi kipas gerasi. Lepas tu bawa naik atas. Lepas tu jatuh atas tanah. Lepas tu je. Jujur cakap tak berapa tu lah. Tak berapa memberangsangkan lah. Tak berapa seronok sangat lah. Takat ni trailer buruk tu lah lagi best dari trailer lain. Sebab nampak epic sangat lah. Tapi pengajaran yang saya boleh dapat dari trailer ni adalah jangan tamak sangat. Nanti kena serang dengan siput babi.